Okey korang, so hari ini Cantik dah pun berkongsi resipi urap sayur khas Jawa. Kenapa khas Jawa? Sebab dia punya bahan-bahan untuk serunding kelapa ni lain sikit tau kalau Jawa. Okey, bahan-bahan ni kita gunakan bawang merah, bawang putih, lada merah besar, cili padi, lengkuas, cekur, daun limau purut dan belacan. Semua tu kisar, bawang merah, bawang putih dengan bahan-bahan tu kisar. Lepas tu kita tumis hingga pecah minyak. Bila dah pecah minyak, kita masukkan kelapa dan sedikit air. Masak lagi hingga jadi macam ni ya. Untuk sayur-sayur, korang just celurkan dia je. Okey, sayur yang sesuai boleh tauge, kubis, kacang panjang, pucuk ubi, macam-macam lagi, carrot pun boleh ya. Lepas tu Cantik akan tambahkan tahu atau tempe goreng. Masuk sekali sampailah jadi macam ni. Okey, jangan lupa cuba resipi yang Cantik dah kongsi tau. Kita nak rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup rasa semua. Sedap ya korang. Sayur ni masih ranggup lagi. Korang kena cuba. Memang sangat sedap ya.